Johor Darul Ta'zim berhasil menyingkirkan Sunfreeze Hiroshima dan berjaya mencipta sejarah besar di ACL Elite 2026. JDT dan Sunfreeze Hiroshima kembali bersemuka untuk kali ketiga dalam saingan ACL musim ini dengan skuad Harimau Selatan kini memiliki kelebihan agregat 3-1 selepas menang minggu lalu. Kedua-dua pasukan beraksi sengit sepanjang 90 minit permainan, namun kelebihan agregat gol JDT tidak mampu dikejar oleh pasukan tuan rumah. Kemenangan epik akhirnya memihak kepada JDT di hadapan penyokong lawan sekaligus membuat JDT berjaya melakar sejarah baharu di pentas tertinggi bola sepak Asia itu. Pasukan milik Tunku Ismail ini berjaya mara ke suku akhir ACL buat pertama kalinya dalam sejarah kelab. Selain itu, JDT juga menebarkan rekod kemenangan ke atas Sunfreeze Hiroshima selepas kedua-dua kelab masing-masing menang satu kali dalam dua pertemuan yang berlaku musim ini. Untuk rekod pencapaian terbaik JDT beraksi di kejohanan tertinggi kelab Asia ini adalah layak ke pusingan 16 terbaik musim lalu dan kini kejayaan itu diulangi dengan melangkah lebih jauh.